Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ahmad Zain, 284066 daripada kumpulan Ipoh. Daripada kumpulan yang terdiri daripada Hasiati 283745, Nur Haizura 283857 dan Aisyah Natasha 283884. Ini iaitu berkaitan analisis isu berkaitan kurangnya komunikasi dua hala di antara pengurusan dan pekerja. Okey, seperti yang semua sedia maklum, komunikasi merupakan tulang belakang kepada kejayaan sesebuah organisasi, di mana dalam konteks di antara majikan dan juga pekerja, komunikasi dua hala ini sangat penting dalam memastikan segala maklumat, input ataupun perancangan syarikat dapat disampaikan dengan jelas di antara majikan dan juga pekerja. Tanpa komunikasi yang bagus, ia secara tidak langsung merencatkan pertumbuhan ataupun perjalanan visi dan misi sesebuah syarikat itu dalam mencapai aspirasi syarikat untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dalam masa yang sama juga, jika kita melihat komunikasi di antara dua hal ini, jika ini tidak ditangani ataupun tidak kita handle dengan sewajarnya atau dengan elok, dalam jangka masa panjang ia akan memberikan kesan yang sangat negatif atau memberikan impak yang tidak bagus kepada sesebuah syarikat tersebut. Hal ini kerana tanpa komunikasi yang bagus, sesebuah syarikat itu tidak dapat beroperasi seperti yang diperlukan atau seperti yang diinginkan. Di dalam sesebuah organisasi juga, komunikasi merupakan elemen yang sangat penting bagi memastikan segala apa yang telah dirancang, apa yang telah digubal, apa yang telah dibuat dapat dilaksanakan dengan sangat lancar dan betul dan juga teratur. Jika komunikasi ini tiada, ianya akan menjadi beban dan jadi masalah kepada keseluruhan organisasi, bukan sekadar dari sudut majikan maupun sudut pekerja, kepada dua-dua belah pihak, kerana tiada ruang ataupun tiada penghubung di antara satu sama lain dalam memastikan perjalanan syarikat itu bergerak seperti yang diinginkan. Bagi mengupas dengan lebih lanjut isu ini, saya serahkan kepada rakan kumpulan saya yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Haizura binti Ilyas, 283857, membentangkan kaitan dengan model komunikasi. Model komunikasi seperti Shannon Weber, SMCR Berlow dan model transaksional menekankan kepentingan komunikasi dua hala dalam organisasi. Model Shannon Weber menonjolkan peranan maklum balas dan gangguan noise yang jika diabaikan akan menyebabkan mesej disalah tafsir. Model SMCR pula menekankan keserasian antara penghantar dan penerima dari segi pengetahuan, sikap dan kemahiran komunikasi. Sementara itu, model transaksional melihat komunikasi sebagai proses dua hala yang berlaku serentak, bukan secara sehala. Kegagalan organisasi mengamalkan prinsip-prinsip dalam model-model ini seperti kurangnya saluran komunikasi terbuka dan maklum balas, menyebabkan jurang antara pengurusan dan pekerja, menjejaskan pemahaman serta kerjasama. Oleh itu, komunikasi yang terbuka dan interaktif penting dalam keberkesanan pengurusan dan keharmonian organisasi. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya, Hasiati. Saya akan terangkan pandangan dan idea tentang bagaimana kemahiran-kemahiran dalam komunikasi pengurusan dapat mengatasi masalah yang berkaitan. Isu kurangnya komunikasi dua hala antara pengurusan dan pekerja adalah masalah yang sering dihadapi oleh banyak organisasi. Untuk menangani masalah ini, pengurusan perlu menguasai beberapa kemahiran komunikasi untuk dapat membaiki saluran komunikasi dan mengelakkan interaksi antara majikan dan pekerja. Yang pertama, kemahiran mendengar secara aktif. Kemahiran ini adalah yang paling penting dalam syarikat untuk berinteraksi. Kemahiran mendengar secara aktif adalah kemahiran pertama yang sangat penting. Pengurus yang mendengar secara aktif akan memberikan perhatian sepenuhnya kepada masalah yang dihadapi oleh pekerja dan meminta penjelasan lanjut. Yang kedua adalah menyampaikan misi dengan jelas dan tepat dalam menguruskan sebuah organisasi. Pengurus boleh memberikan arahan dengan jelas supaya pekerja tahu dengan lebih tepat apa yang diharapkan dan dapat memberikan tugas dengan lebih efisien. Yang ketiga, kemahiran memberi dan menerima maklum balas secara terbuka dan membina amat penting dalam komunikasi dua hala. Pengurus bukan sahaja memberikan arahan
kepada pekerja, tetapi juga menggalakkan pekerja untuk memberikan maklum balas tentang apa yang perlu diperbaiki. Terusnya, kemahiran memilih media komunikasi yang sesuai juga sangat penting. Dalam sesetengah kes, komunikasi lisan mungkin tidak mencukupi, terutama apabila maklumat yang disampaikan memerlukan lebih perhatian yang lebih mendalam. Sebagai contoh, pengurus boleh menghantar email ataupun membuat laporan untuk menjelaskan perubahan tentang dalam sesuatu arahan dalam pekerjaan. Akhir sekali, kemahiran membina hubungan interpersonal yang baik seperti empati dan keterbukaan mendapat memperbaiki komunikasi antara pengurusan dan pekerja. Apabila hubungan interpersonal yang baik wujud, pekerja akan lebih cenderung untuk berkomunikasi secara terbuka dan ini akan mengurangkan kemungkinan salah faham atau konflik yang boleh berlaku antara pekerja dengan pengurus. Assalamualaikum, saya Hasiati. ID nombor 283745 akan meneruskan pembentangan tentang cadangan proses dan strategi komunikasi pengurusan yang boleh dilaksanakan. Yang pertama, kita boleh mewujudkan saluran komunikasi yang terbuka dan berstruktur, iaitu pengurusan perlu memastikan pekerja mempunyai platform untuk berbicara dan memberi maklum balas secara berkala, seperti mengadakan Google, mereka mengadakan town hall meeting di setiap bulan, di mana pengurusan boleh berkomunikasi dengan pekerja secara langsung. Yang kedua, kita boleh menjadikan penggunaan teknologi dalam komunikasi. Sebagai contoh, syarikat mengamalkan kerja yang jarak jauh. Penggunaan alat seperti Microsoft Teams atau Zoom membolehkan komunikasi yang lebih mudah dan cepat. Seterusnya, melaksanakan program maklum balas berkala. Program ini boleh dijadikan sebagai contoh syarikat yang terkenal, iaitu Zappos, yang memperkenal budaya perkhidmatan pelanggan yang baik secara rutin mengedarkan tinjauan pendapat pekerja mengenai suasana kerja dan komunikasi di tempat kerja. Seterusnya, kita boleh membangun budaya terbuka dan empati, iaitu pengurusan perlu membina budaya yang terbuka dan empati di kalangan pekerja. Sebagai contoh, dalam sesi ini, pengurus boleh berinteraksi dengan pekerja tanpa topik yang berat dan fokus kepada hubungan peribadi, membina kepercayaan dan saling memahami. Yang kelima, latihan komunikasi untuk pengurus dan pekerja. Sebagai contoh, mengadakan latihan komunikasi berterusan untuk semua pekerja, termasuk pengurus, supaya mereka boleh dapat menguasai kemahiran mendengar secara aktif, memberi maklum balas dan yang membina dan menyampaikan maklumat dengan jelas. Seterusnya, kita boleh mengiktiraf terhadap sumbangan pekerja, iaitu mengadakan majlis penghargaan di mana pengurus boleh memberi pengiktirafan kepada pekerja yang memberi maklum balas yang berguna atau yang mengambil inisiatif untuk meningkatkan keadaan pekerja. Akhir sekali, secara kesimpulannya, tanpa saluran komunikasi yang berkesan, pekerja akan merasa terpinggir dan tidak dihargai, yang boleh membawa kepada ketidakpuasan hati dan peningkatan kadar pusing ganti. Oleh itu, pengurusan perlu mengadakan langkah serius seperti menyediakan ruang maklum balas, menggunakan teknologi komunikasi yang sesuai dan membina budaya komunikasi yang terbuka dan empati untuk meningkatkan hubungan prestasi dan kerja organisasi secara keseluruhan. Terima kasih.